Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Zaliha Akbar, Layar Kiana, Siti Nur Syikin Muhammad Samsudin. Sahabat saya yang hadir pada waktu ni, ahlan wasahlan wa marhaban bikum. Ya, semua yang hadir terima kasih kerana sharing pada teman-teman kita yang lain. K. Ani, Misma, Syafinas, Asmazin, Zuf, Raja Yang Mulia Raja Abdul Aziz. Terima kasih. Jangan lupa sharing pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga apa yang kita sampaikan pagi dapat beri impact baru dalam kehidupan, kerana kita masih lagi berada pada tahun baru, pada awal tahun baru. Kisah yang saya bawakan pada tuan-tuan pada kuliah yang lalu berkaitan dengan Nabi Musa AS telah pun belajar daripada Pak Mentua Baginda Nabi Shu'aib selama 10 tahun, mengikut pandangan kebanyakan para ulama tafsir. Nasrim bin Adnan, naam, al-Wasalan. Azan Hasan, al-Wasalan Zaitun Muhammad Amin, Ruba'atul Adawiyah, naam. Sahabat yang hadir pada ketika ini, tolong share pada teman-teman kita yang lain. 10 orang, kalau semua orang dapat share, ya Allah, ya Tuhan, moga-moga banyaklah manfaat yang akan diperolehi luar sana dengan menyampaikan satu perkara kebaikan. Masih tak alamat pia. Moga-moga apa yang dilakukan itu, yang mulia Jazrin, menjadi pemberat timbangan amal salih kita di akhirat. Dengan apa yang kita lakukan pagi ini, iaitu menyampaikan kalimah Allah. Baik, kita sambung kisah tentang Nabi Musa AS dalam surah Al-Qasas. Pada ayat yang ke-27, bagi tuan Miki Tafsir bin Kasir, turun muka pada jilid yang ke-7. Muka surat 94, surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Fa in atmamta 10 famin 'indik wa ma uridu an ashuqa 'alayk. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Sadaqallahul azim. Berkatalah dia Shu'aib, sungguhnya aku maksud menikahkan kau dengan salah seorang daripada 2 anak perempuanku ini. Atas dasar kau bekerja denganku 8 tahun, dan jika kau sempurnakan 10 tahun, maka itulah kebaikan daripadamu. Maka aku tidak hendak memberatkanmu, dan kau insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Al-Salam Razak, Al-Salam Kekak Sabwi, Nam, Mun, Nam, Rosman Usman, Suris, Muhammad Safwan, Al-Salam Nuzin Sama, Mr. Faiz Rahman, Yasif Fuadi, Sinaman Sugar, Naam, Abdul Razak, Zaliha Junid, terima kasih semua yang hadir. Faqilullah, Naam, Nik Muhammad, Adam Idris, Naam, Al-Wasalam semua sahabat yang hadir ketika ni. Jadi ayat ni adalah berkaitan dengan Nabi Musa AS berada di Madian, dan bagi dia diberi tawaran oleh Nabi Shu'aib untuk mengahwini salah seorang daripada putrinya yang bernama apa namanya tuan? Tak disebut dalam Quran. Tak perlulah untuk kita tahu. Memadailah untuk kita memahami bahawa Nabi Allah ni telah pergi ke Madian untuk belajar. Dia seorang Nabi yang telah nanti dipilih oleh Allah sebelumnya. Untuk kita faham dalam kehidupan ni perlu guru lah. Perlu mencari guru, belajar pada guru, dan kemudian kita praktikkan ilmu berdasarkan apa yang kita pelajari itu. Zarina Muhammad Noe, Aisyah Majid, Naam, Al-Wasalam Zina dia, Al-Wasalam semua Ziazi, Farid Misbah, Mazah Yahya, Ridwan Muhammad, dan salam semua. Jadi sini penting untuk kita dalam hidup ni supaya melihat dalam hidup ni ada kompas yang betul. Kita baru saja masuki tahun-tahun masih yang baru. Masa ni sangat penting untuk kita merenungi kembali tujuan hidup kita, terutama berkaitan dengan prinsip dan nilai, dan juga yang menjadi perkara ni asas kepada aktiviti kehidupan kita. Begitu juga dalam persepsi kita, pandangan kita menangani kehidupan. Linatul Akmal. Jadi dalam kisah ni, kenapa dia soalan ni kemukakan tadi? Terlepas ni. Kenapa dia selalu tak nyatakan Nabi Shu'aib, tapi ulama kata Nabi Shu'aib? Ini adalah kata-kata sebagai besar daripada para ulama tafsir macam Imam Baghawi, Imam Ibn Katsir, Imam Qurtubi. Jadi mereka mengatakan demikian kerana mengikut kepada demografi dan juga geografinya dan tempoh masanya, maka mereka melihat perkara itu berkaitan dengan 2 orang Nabi. Gitu, Naam. Baik. Jadi dalam konteks ini
ini kita berada pada awal tahun, penting untuk kita melihat prinsip dan juga nilai yang kita praktikkan dalam kehidupan, persepsi kita kepada kehidupan, perspektif. Jadi bukanlah mustahil apabila panduan hidup kita ni sebenarnya salah atau kabur hingga menyebabkan berbagai permasalahan hidup menyeksa diri kita sendiri kerana kita punya kompas kehidupan ni salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azri Hisham Kamal Zaman. Nah, ini Harun Zuriati Ati Najibah Muhammad. Kita sedang bincangkan tentang Faqir ilallah, kisah tentang Nabi Musa AS belajar dari Nabi Shu'aib AS. Jadi pendapat ni adalah pendapat kebanyakan para ahli tafsir, walaupun sebahagian mereka mengatakan tidak. Jadi kerana yang penting dalam penekanan kisah dibawakan ni adalah kisah menuntut ilmu ni tadi dan juga pekerjaan bagi orang perempuan. Contoh dalam ayat ini menceritakan bahawa dua orang gadis ni telah pun bekerja, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa membantu mereka, wa abuna syaikhun kabir, ayah kami merupakan seorang yang sudah tua. Dan maksudnya kat situ keperluan bekerja seorang wanita mendesak bila keadaan ekonomi ataupun sosial mereka memerlukan kepada pelibatan orang perempuan ini. Jadi pelibatan orang perempuan ni kena jaga adab-adab tata susila dia sebagai seorang mukminah, tak boleh bercampur gaul dengan orang sebenar-benarnya, kerana dalam pembuktian ayat yang lalu yang telah kita bacakan bahawa mereka ni tidak bercampur gaul ikhtilat dengan laki-laki yang lain. Nabilah Hussein Rashidah Ismail HM Muhammad Allah Salam Ladang. Jadi berhubung dengan perkara ni, saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat satu bicara daripada kitab Tahzibul Kamal oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mizzi yang menceritakan tentang seorang tokoh hadis, pakar hadis yang terkemuka yang pada abad kedua Hijrah di Mekah yang bernama Al-Imam Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Ini ulama hadis, ulama fiqih yang terkemuka. Satu hari datang seorang lelaki kepada Imam Sufyan bin Uyainah ni, berkata kepadanya, manggilnya, wahai Abu Muhammad, saya rasa kehidupan saya ini sempit lah. Isteri saya yang saya harapkan jadi teman hidup tu adalah seorang yang paling menyakitkan hati saya. Dengan sikap dia, tindakan dia, kata-kata dia menjerkah saya, menghina saya. Saya rasa diri saya amat terhina dan tak dipandang orang. Fizal Musa'ada Ramiti ni kita belajar tentang pengalaman ulama terdahulu menguruskan diri dan menguruskan masyarakat dalam kehidupan, berpandukan kepada kompas hidup mereka yang perlu dibetulkan masa ke semasa. Besok Suhari Abdul Muluk, salam semua yang hadir. Terima kasih kerana sharing kepada teman-teman kita lain yang bagi hadiah dan sebagainya. Terima kasih. Bila mendengar keluhan lelaki ni, maka Ibn Uyainah pun bertanya kepadanya, apa motivasi kamu kahwin dengan isterimu dahulu? Apa motivasimu? Suhari Abdul Muluk Ibni Muhammad Wazir Setiani Wardani Farhana Saifuddin Iyana Hasman Hitam. Apa motivasi kamu ketika berkahwin dengannya dahulu? Apakah kau berkahwin dengannya untuk mendapat kemuliaan, status yang dimiliki olehnya, perempuan itu, keluarganya, kedudukan mereka mulia? Maka orang itu mengiyakan kata-kata Ibn Uyainah. Ni ulama ni dia ada firasat. Firasat ni melihat pada jauhan dia boleh buat satu tekaan. Hasilkan interaksi yang sangat sihat dengan Allah SWT, maka Allah berikan kepadanya firasat. Tahu tak firasat? Firasat ni adalah ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah kamu akan firasatnya orang beriman, kerana orang beriman ni melihat dengan cahaya daripada Allah. Maksudnya kata-kata itu selalunya tepat. Yang mulia Syarifah Azam Hariah menjadi guru, kadang-kadang lama menjadi guru, dia tengok anak murid dia tahu ni tengah susah hati ni tak boleh jawab periksa ni, ni dalam keadaan kesempitan ni, kerana interaksi yang selalu berlaku di antara seorang guru dengan muridnya, maka dia boleh merasakan sesuatu. Gitu juga kita ibu, tengok anak kita, kita tahu apa berlaku padanya, dia boleh tak kena ke Rosni Arsyad, Faridah Adris. Alhamdulillah semua. Zack the Wonder, Alhamdulillah. Nurida Ali, Alhamdulillah. Semua sahabat saya di Arafah, sahabat saya di mana lagi? Di Mina, sahabat-sahabat yang saya kenali di ayam umrah, sahabat-sahabat yang berpulang dari Uzbekistan bersama saya, Alhamdulillah semua. Jadi Ibn Uyainah ni berkata, orang yang kahwin dengan menginginkan kemuliaan orang yang dikahwin itu tumpah padanya, orang ini niat tidak betul, dia akan sebaliknya digunakan kehinaan. Orang yang inginkan kekayaan, sebaliknya dia akan mendapat kemiskinan. Orang yang inginkan kesalihan, maka Allah akan berikan kepadanya kesalihan, kemuliaan dan kekayaan.
Ni kata-kata siapa tuan-tuan? Ni kata-kata berpandukan kepada hadis Nabi. Hadis yang sahih itu Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in maliha wa li hasabiha li jamaliha fazfar bi zati din taribat yadak. Dikahwini seseorang itu, seorang perempuan itu kerana kecantikannya, kerana kebangsawanannya dan kerana hartanya. Maka rebutlah yang beragama, kerana dengan agama itu akan menyempurnakan hidupmu. Ni kata-kata Rasulullah SAW dalam sabda baginda. Dan hadis ini disesuaikan dengan kata-kata Ibn Uyainah pesan kepada manusia ini tadi yang bertanya kepadanya tentang kehidupannya yang sempit, yang sukar, dihina oleh isteri kerana niat yang tidak betul ketika awal perkahwinan dahulu. Nuh adalah miti Nuh adalah Zakaria, Afini Daud. Tapi ada juga orang pada ini yang dulu ketika berkahwin niatnya tak betul, tapi lepas berkahwin dibaiki dia minta tolong kepada Allah SWT. Maka Allah beri hidayah kepadanya, bertaufik dan inayah. Maka dia dapat baiki kehidupan dia. Alhamdulillah. Baik. Lalu Imam yang mulia ni bercerita, aku punya 3 orang adik-beradik tau. Seorang bernama Muhammad, seorang bernama Imran, seorang bernama Ibrahim. Muhammad anak sulung, Imran anak bongsu, dan aku anak kedua. Apabila Muhammad nak bernikah, dia mencari pasangan dari keluarga yang tinggi status sosialnya, kemuliaan. Akhirnya dia dilakukan dengan hina oleh keluarga isinya dan isinya sendiri. Imran pula menginginkan kekayaan, maka dia mencari kekayaan pada orang yang kahwini itu, mengharapkan dengan kekayaan itu akan tumpah padanya. Sebaliknya kekayaan yang ada pada keluarga isi itu menyebabkan dia dihina. Isinya menghinanya dan keluarga isi pun menghinanya. Allahu Akbar. Jadi Ibn Uyainah berkata berapa lama kemudian muncul Ma'mar bin Rashid, seorang ulama hadis terkemuka di Yaman, datang. Lalu kami minta nasihat kepadanya. Dia berkata, menyampaikan hadis yang saya bacakan tadi, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bi zati din taribat yadak. Dikahwini perempuan itu kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana kebangsawanannya, keturunannya dan kerana agamanya. Maka orang pilih agama kompas yang betul akan menjadikan kehidupannya sempurna. Begitu maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aslinya Nabi Ahmad ahlan salan. Rashul nam Irma di Varash nam ahlan salan. Jadi kat sini faqih Allah, dia memberi tahu kepada kita bahawa hadis Nabi mengingatkan kita terhadap kepentingan membetulkan kompas kehidupan, itu dalam bab perkahwinan pilihlah yang agamanya. Ada orang kadang dia nak kahwin, maka dia dipinang orang contohnya, maka keluarga perempuan ni panggil ustaz ke ustazah ke yang dikenali oleh publik untuk hadir bersama-sama dalam program yang penting itu. Tak kala masuk bakal pengantin itu, yang minang itu tengok, waduh ustazah kat sini, waduh ustaz fulan bin fulan. Kalau keluarga si lelaki itu mengenali agamawan ni, maka akan diterima mereka ni, kerana mereka tahu keluarga yang bakal berkahwin ni, keluarga bakal menantu ni merupakan orang yang cinta kepada agama. Iaitu terbukti bila hadirnya seseorang yang memiliki latar belakang agama dihormati dalam masyarakat, maka mereka pun pasrah, mereka pun menunjukkan penghormatan, memuliakan. Keluarga macam ni menunjukkan mereka mempunyai fiqhut tadayun, mempunyai kesedaran beragama yang tinggi, iaitu mereka mengenali para agamawan, orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah. Tetapi kalau bawa orang sedemikian, Nur Hashim Mahanuddin, Asma Hasan, Izwati Ibrahim, ni satu cara yang baik tau. Kalau nak perempuan kita dipinang orang sebagai contohnya, bawa datang mana-mana ustaz. Yang kalau ustaz masuk TV ke, ada buat di kalangan keluarga kita, cuba dapatkan. Adakan dia sekali dalam majlis sambutan tu, yang mengenali sesuatu lain ketika nak berlaku risikan ke minang itu kan. Kalau keluarga bakal suami itu mengenali agamawan ni, orang yang terkenal ni, maka menandakan keluarga itu minat pada agama. InsyaAllah kalau berlaku apa-apa pergeseran, agama akan menyelesaikannya. Begitu. Tetapi kalau bawa orang yang terkenal dalam bidang agama ni, pendakwah ke contohnya, masuk TV ke, tak kisahlah mana-mana, kalau peringkat kampung, orang kampung, imam, khatib ke, duduk dalam majlis tu, bakal keluarga suami yang minang tu tak kenal siapa lah si Mamat ni. Jadi menandakan bahawa keluarga ni tidak minat agama. Maka sukar nanti kalau berlaku apa-apa untuk menjadikan benchmark yardsticknya, ukuran kepada penyelesaian masalah itu. Maka kalau tak ada agama nanti dia ambil perkara-perkara keduniaan untuk menyelesaikan, banyak khilaf nanti tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Boleh pakai idea ni, kalau tak boleh carilah yang lain. Jadi konteks beragama ni boleh diperjelaskan lagi dengan keluarga. Kalau kita tengok keluarganya, ayahnya, ibunya,
mengamalkan Islam ke tidak, kita boleh sembang-sembang. Terima kasih Razimjan. Salam jamaah. Terima kasih Cik ini Mirzati Mirza Jamila Hussein. Jadi penting untuk kita dalam kehidupan ni kena buat exercise macam tu lah. Baik jadi wanita yang paling besar keberkatannya adalah yang paling sedikit pembiayaannya. Lalu dalam pesan oleh Ma'mar bin Rashid itu, kata Sufyan bin Uyainah, aku pun mencari untuk isiku seorang isteri yang salihah, yang ringan pembiayaan mas kahwinnya, permintaannya. Alhamdulillah, dengan sebab niatku berpandukan kepada hadis tadi, iaitu pilihan mestilah berteraskan kepada agama, maka isteriku menjadi wanita yang terbaik yang pernah aku temui, hidup kami bahagia. Dan di samping kemuliaan agama yang ada padanya, Allah juga turut memberikan kepada aku kekayaan, Allah beri kepada aku kemuliaan, Allah beri kepada aku kesalihan. Tengok tu. Ya. Target yang satu, 4 datang bersama-sama. Apa dia? Target agama. Nanti dari sudut keluarganya terjaga, nasabnya, kemuliaannya datang, dan kekayaannya akan datang. Kekayaannya very subjektif lah. Ada orang pendapatannya sampai 150,000 sebulan pun dia tak cukup. Ada orang pendapatannya cuma 5,000 saja, dia rasa memadai, cukup, syukur dapat dia pergi salat berjemaah, dapatlah dia pergi umrah sekali-sekali yang hidupnya, dapat kumpul duit pergi haji, berkatnya hidup orang semikian. Jamaluddin Zainal Abidin Khalilian. Abdul Halim Jaafar. Wassalamualaikum. Terima kasih semua sahabat yang ada di Hisham, Aisyah Ismail, Ar-Hidayah, Abdul Halim Jaafar, Khalilian. Jadi dengar baik pesan yang telah disampaikan ni, berpandukan kepada kisah Nabi Musa AS pergi menuntut ilmu kepada Nabi Shu'aib, seperti dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir itu. Maka ini tujuannya untuk belajar daripada seorang Hani Lavender. Baik, jadi kisah ini yang saya petik daripada Tazkiratul Kamal ni tuan-tuan, dia adalah satu pengalaman yang sangat berharga. Jadi niat menentukan hidup kita. Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang ada dalam hati kita. Kalau kita lihat hidup ni, tak terkira ramainya orang yang ditimpa musibah dalam hidup, mengharungi bahtera hidup yang sementara ni kerana kekeliruan dalam membuat keputusan di peringkat awal dahulu. Nampak tuan-tuan? Menurut Ahmad Nur Ida, Alhamdulillah, Luqman Hakim, Di Azalia. Ini sebagai contoh lah, sebagai contoh. Kisah-kisah yang berlaku, mungkin kita tonton ke, mungkin kita baca, kita dengar, kita tengok depan fail mahkamah ke. Ni cerita tentang lelaki, ni cerita orang perempuan lah. Anak dara, anak perempuan ni telah pun belajar di peringkat universiti. Keluar peringkat universiti, maka ialah adalah halangan itu menyebabkan jodohnya agak sukar dapat. Tapi bila berada di tempat kerja, sementara yang dipergi tu, maka bertemulah dengan seorang lelaki yang mengaku masih bujang. Maka terjadi hukuman. Inilah pandailah orang lelaki ni tackle dia, bagi aiskrim lah, bagi itulah, bagi inilah. Lama-lama hati pun jatuh minat daripada melihat bercakap. Bila bercakap, pergi keluar bersama. Inilah kehidupan pada hari ni. Ujian berlaku di mana-mana. Lama kelamaan, lelaki ni pun bila dah masa perempuan ni terpaksa mengaku sebenarnya dia ada isteri. Isteri dia nak diceraikan. Maka kalau awak sanggup tunggu, saya nak ceraikan isteri, nanti saya kahwin dengan awak. Dalam pada itu, perempuan ni pun dah terhutang budi. Maka terpaksa memberi budi. Tuan-tuan ni, bagi budi ni dalam berbagai bentuk lah. Bagi pinjam kenderaan, bagi duit, bagi itu, bagi ini. Kan? Kadang-kadang pergi keluar bersama. Sampai ke peringkat lebih daripada itu pun berlaku kadang-kadang. Maka dah tak boleh nak pisahkan. Akhirnya janji dia pada peringkat awal bukanlah kita kata kena menceraikan isteri ni tuan-tuan satu benda yang baik. Tak, ni janji palsu yang diberikan. Dan perempuan ni sudah pun tertipu. Dan akhir sekali dia kata tak boleh cerai pula sebab isteri ni sedang mengandung. Cerita macam ni selalu kita dengar tuan-tuan ni. Ini pokok pangkalnya. Kalau kita lanjutkan lagi cerita, tuan-tuan dah tahu apa yang berlaku selepasnya. Tapi ada ialah untuk kita faham dalam konteks ni bahawa si anak dara ni ataupun siapa saja yang berada di situasi itu kena betulkan kompas hidup balik semula. Kompas hidup ni, apa yang kita cari yang hidup? Cari kebahagiaan. Agak-agak boleh bahagia tak kalau kehidupan sedemikian? Apa dia Ustaz? Macam mana kita minta maaf pada orang telah meninggal dunia? Siti Zahriah. Minta maaf pada orang telah meninggal dunia. Kita mohon ampun untuknya. Bangun malam, tahajud, doa pada Allah untuk diampunkan baginya. Sedekah untuknya. Kalau kita buat salah padanya, kita sedekah. Hari Jumaat sebagai contohnya, atau di masjid, atau di madrasah Mahat Tafiz, atau orang memerlukan, kita niat untuk si mati, moga Allah mengampunkannya
pada kesalahan kita yang kita lakukan kepadanya, tak sempat nak minta ampun. Begitu jangan pergi kat kubur dia pula, pergi kubur cerita pula orang telah mati, orang tu tak dengar apa, macam orang kafir tu. Jangan buat begitulah. Kalau pergi mendoakan, beristighfar untuknya, itu digalakkan. Tapi kalau pergi untuk bercakap dengan si mati, itu dia tak dengar apa pun, tuan-tuan. Dia cuma dengar apabila kita ucapkan salam kepadanya. Gitu Baik, jadi balik pada cerita tadi. Jadi apa yang berlaku sekarang, kesilapan tu kerana kompas kehidupan yang salah. Very simple. Maknanya sesiapa yang diuji dengan keadaan seperti ini untuk tengok balik semula. Kompas hidup aku apa mencari kebahagiaan. Kebahagiaan tu terletak pada apa? Nombor satu, pada Allah yang menjadikan aku. Nombor dua, mencari keridaan ibu bapa aku. Tak guna hidup aku ni kalau aku belajar tinggi, cemerlang sekalipun, tapi aku menghampakan ibu bapa aku menyebabkan kemurkaan mereka. Kerana hidup aku takkan ada berkat kalau tidak dapat keridaan mereka. Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah pada keridaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan ibu bapa bila ia berlaku pada kita. Kak Farida, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bagaimana mengatasi keadaan seperti ini? Mengatasi orang yang berkenaan kena duduk untuk muhasabah diri. Apa yang aku cari sebenarnya? Cari kebahagiaan, kesenukan. Boleh bahagia ke hidup aku dalam keadaan hidup dengan orang yang menipu seperti ini. Dia tidak mengotakan janjinya, kata-katanya setiap hari nampak pembohongan. Kalau kita merasakan seolah situasi seperti itu, kembalilah kepada Allah. Istighfar padanya, mohon ampun padanya. Dan kita ahli keluarga pun kena bagi nasihat yang baik-baik lah. Kerana orang dilamun cinta ni memang payahlah untuk kita leraikan. Tapi ada cara, insyaAllah. Cakap baik dengan dia. Anakku dengar baik ibu cakap memanglah perkahwinan itu halal, tapi kurang sesuai. Kerana kamu belajar dalam bidang ni. Budak lelaki ni sudah pun beristeri, dan dia pun dari sudut kebendaannya datang jumpa kita, kita tahulah dari sudut kemampuannya. Besok kau yang akan susah. Anakku dengar baik ibu cakap ni. Nanti gajimu habis membelanjakan dia pula. Siap kamu pula kena tanggung madumu nanti. Kan? Jadi tak sekupu. Jadi ibu tak bersedia untuk kamu seperti ini. Anakku dengar baik ibu cakap. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau perlu dipindahkan tempat kerja, pindahkan tempat kerja supaya tak bertemu lagi dengan orang semikian. Rezeki Allah ada di mana-mana. Orang Hazan ni, Alhamdulillah Nurihan Yaakob. Maka kita kena consistently minta kepada Allah. Kalau takdirkan juga untuk perkahwinan itu berlaku, maka bersiap sedialah dirimu. Kamu nak kahwin juga, ibu dah bagi macam-macam nasihat, rasionalkan kamu tak mampu fikir dengan waras. Ingat jadi dalam hidup ini nanti kamu akan lebih banyak cabaran. Hari raya kamu nak balik pun nanti orang tanya, mana suami? Tak ada suami. Suami pula balik, suami bertocang pula. Keluarga kita mana ada demikian anakku. Cakap baik dengan dia. Mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya. Betul lah, orang lamun cinta ni dia kadang-kadang dah jadi macam buta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta menyebabkan orang jadi buta, jadi pekak. Apa kita cakap semua dia tak dengar dah. Tapi insyaAllah masih ada ruang, cikgu Rahya, untuk kita betulkan kompas kehidupan di kita pada awal tahun ni untuk mengingati prospek kehidupan yang sebenar, destinasi yang kita cari, keridaan Allah, dan juga kasih daripada ibu bapa. Tiba-tiba boleh si anak ni mengatakan laki tu caring about her more than the parents. Padahal parent itu daripada kecil kamu susah semua, sakit, ibu bapa kamu jaga. Laki ni baru saja muncul dalam hidupmu. Apa kamu mengatakan demikian? Gitulah tuan-tuan. Maka penting dalam hidup ni untuk kita mendekati anak-anak, menjadi kawan kepadanya, bercakap dengannya. Dan kalau perlu, datangkan orang yang boleh menasihati, yang dihormati oleh si anak untuk bercakap dengannya. Mungkin kawan-kawannya, mungkin gurunya, mungkin adik-beradiknya. Tanpa kita mengaibkan. Terangkan yang betul, ceritakan yang betul. Tapi kalau dah berlaku demikian juga, perkahwinan itu diteruskan juga. Seperti pengalaman-pengalaman tertentu, kadang-kadang dia pergi kahwin pula kat luar negara. Dah tak boleh nikah luar negara kerana syaratnya tak cukup. Pergi nikah luar negara. Maka lepas tu nak jumpa pun dah susah, dapat anak pun nak binkan pun susah, nak bintikan pun susah, macam-macam perkara. Jadi dua ibu, ayah yang dimuliakan, dekatilah anak-anak kita, cakaplah baik mereka, cari nasihat daripada orang yang betul, dan selalulah berdoa kepada Allah tanpa henti. Moga-moga Allah buka pintu hati satu hari nanti. Razi Pak Usu dah, alhamdulillah. Fatimah, ini dah masuk, alhamdulillah, semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini mengajar kita kepentingan niat. Kita masih lagi berada di awal tahun baru 2025 ni. Mudah-mudahan kompas kehidupan kita masih lagi boleh
dipantau, diperbaiki, dibetulkan. Jadi ramai orang yang tersalah niat dalam mencari harta dan akhirnya menjadi hamba saya kepada harta. Dia nak jadi kaya. Semua dia langgar. Tak apalah, nanti dah banyak duit, nanti taubatlah kepada Allah. Akhirnya dia takkan bertaubat. Dia makin lalai, makin menipu dan sebagainya. Apa saja perniagaan yang kita buat ni merisikokan diri kita untuk mencari yang haram dan membantu kita untuk cari yang halal. Tapi kita kena draw line lah dalam kehidupan ni. Ni setakat ni saja. Aku jadi lawyer, aku belajar untuk jadi lawyer. Maka kalau sampai ke peringkat kena ke kelab malam, pergi jumpa dengan demikian untuk dapat bisnes, tak tahu. Rezeki bukan mereka, rezeki Allah. Aku tak mau hidup ni. Nanti makin lagi makin terheret aku masuki ruang-ruang syubhah dan akhirnya aku pun terpalit dengannya. Aku takut rezeki Allah bagi. Maka aku dalam bab ni aku jadi arkitek. Ada benda yang boleh aku draw, ada benda yang aku tak boleh. Ada benda aku terlibat dalam perkara semikian dibenarkan, ada perkara bukan rezeki aku, maka aku tidak berhak untuk mendapatinya. Maka kena letak satu prinsip dalam hidup. Kena letakkan satu line dalam hidup, bahawasanya kita tidak mahu melepasi tempat-tempat itu kerana ia merupakan batasan pengharaman di benda-benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi seorang ulama terkemuka namanya Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, Allah mewahyukan kepada dunia, sesiapa yang melayaniku, kata Allah dalam sabda ini, dalam hadis kursi ini, siapa melayani aku, kata Allah, maka Allah berfirman kepada dunia, layanilah dia. Sesiapa yang melayanimu dunia, maka perhambakanlah dia. Dengan baik Aziz Yusuf, sesiapa yang memperhambakan diri kepada Allah, dunia akan memperhambakan dirinya kepada orang tersebut. Tapi seorang yang memperhambakan dirinya kepada dunia, maka Allah akan cabut kemuliaan daripada dirinya dan jadilah dia serendah-rendah dan sehina-hina manusia. Kata-kata apa ni? Kata-kata Nabi dalam kitab Az-Zuhud, satu asar ataupun asar daripada sahabat mengatakan tentang kedudukan dunia. Jadi orang yang tersalah niat ni, contohnya dalam belajar, dia menghabiskan hidupnya tahun-tahun untuk satu perkara yang sia-sia. Kerana targetnya adalah untuk mendapat ijazah itu, ijazah ini, keahlian itu, keahlian ini. Dia tidak mahu menjadi hamba kepada Allah, tetapi dia menjadi hamba kepada syahadah, hamba kepada pensijilan yang ada. Nanti aku dapat sini, aku boleh buat demikian, aku boleh make money, aku boleh hidup senang. Maka dia akan melakukan apa sahaja kerana prinsipnya telah tergadai. Dia mencari satu benda itu kerana kesempatan dunia, kemewahannya, kebendaan. Maka orang seperti ini adalah orang yang tak ada prinsip. Hafizah Nur, nama masalah Irana Jumri, Rakyat Nurhain, Zanaria Muhammad. Baik. Jadi orang yang tersalah niat dalam berdakwah akan hidup dalam kebencian. Masyarakat membencinya. Jadi hakikat dakwah adalah simpati yang lahir dalam hati seorang, mendorongnya untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Tapi kalau orang ni dalam berdakwah niatnya lah untuk mengumpulkan harta manusia, untuk mengambil daripada mereka, untuk menipu mereka, maka dia dengan binatang lah sama saja. Kerana sepatutnya kita jadi doktor rohani untuk merawat penyakit-penyakit rohani manusia. Tapi kita sudah menggolok gadaikan anugerah Allah yang mahal itu, iaitu berupa kefahaman kepada Quran dengan hadis. Tapi kita sudah menjualnya untuk dunia. Maka orang semikian akan terlibat dengan macam-macam perkara yang karut. Kerana targetnya sudah pun membentuk keduniaan. Kata-katanya merupakan kata-kata yang penuh dengan hasad, dengki dan mazmumah kepada orang lain. Tuan-tuan, sepatutnya jadi pendakwah ni kena jaga-jaga dengan bicara kita. Janganlah kita sebut macam orang-orang lain. Bahawa Allah telah beri kepada kita Quran, hadis, diajar kita. Kalau dalam Quran nak menegur satu benda tu, dalam hadis Nabi begitu berhimahnya ayat-ayat yang digunakan. Bahkan nama sahabat-sahabat yang terlibat dalam perkara-perkara kefasikan, perkara dosa, nama mereka jarang-jarang kita temui. Begitu sekali dijaga. Tapi pendakwah-pendakwah sekarang sebenarnya hanya melebalkan orang dengan macam-macam gelaran. Hanyalah alasannya kerana kita tak puas hati dengan seorang, seolah menghalalkan segala perkara-perkara buruk kita nak sebut terhadap mereka. Ini tidak betul. Kita kena jaga adab-adab dalam perkara semikian. Nampaknya golongan ini tertipu dengan sebab ilmu yang dia ada. Itulah dengan ilmu menjadikan dia bangsa yang ataupun masyarakat ataupun umat ataupun golongan yang paling rakus sekali. Baik tuan ya. Jadi orang yang tersalah niat ni akan tersasar daripada kehidupannya. Jadi seperti manusia yang telah tertutup matanya, mereka sangat pandai dalam urusan dunia tapi sangat jahil dalam urusan akhirat.
Itu sebab Allah menyatakan surah Ar-Rum ayat 3 ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna zahiran min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ni ada sebahagiannya mengetahui perkara-perkara bersifat keduniaan tu hebat sekali, tapi tentang jalan ke akhirat ni mereka lalai padanya. Ada kalangan orang yang kita sangkakan ahli agama, tapi rupa-rupanya dalam agama yang dibawa kepada masyarakat itu, pengajaran agama dia menipu orang ramai, mengambil kesempatan terhadap orang ramai. Kan mazmumahnya begitu tebal dalam diri. Dia tak bersedia untuk melihat ada orang alim macam dia. Ya, kadang-kadang berlaku kepada tokoh-tokoh agama tertentu, mengajar wirid-wirid tarikat tertentu. Tapi dalam hidup dia tak boleh nak tengok orang lain memiliki anak murid ramai pada dirinya. Maka dia akan label, dia akan bagi kata-kata sindiran kepada orang itu, menghinanya, menyebutnya, mengatakan ni semua tanda-tanda hati itu tertimpa ketertipuan. Ya, itu masa kan dalam bab agama ni dia seorang je layak menyampaikan Islam, orang lain semua jahil dan tak reti apa-apa. Ada manusia ni yang begitu pakar dalam bidang politiknya, sainsnya, dunia muziknya, ekonominya, namun tak mengetahui apa-apa pun berkaitan hukum halal haram dalam keluarga. Kan kadang-kadang dia pergi haji, tapi dia pergi haji itu kerana memenuhi tuntutan keluarga. Orang semua pergi haji, aku pergilah. Ya, sampai dekat Arafah nanti dia kena bercakap dengan ustaz tentu ustaz tu lah. Ustaz, kenapa kerajaan Saudi bina macam ni punya massive construction, apa pentingnya? Ya, kalau tak buat macam tu, macam mana orang nak berkumpul ramai kat situ? Nabi SAW tidaklah melarang bangunan-bangunan itu dibina, tapi dipikir kok mana kita pun tak tahu. Akhirnya tiba di Arafah, orang semua sibuk beribadah, berdoa, doa dimakbulkan, dia tidur. Dia tak tahu nak doa apa. Dia kata cukuplah saya banyak harta dah, tak ada apa nak minta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sombongnya. Takkan tak ada apa pun nak minta pun. Orang tu tiba-tiba dia penyakit, kau tak takut sakit ke? Orang tu anaknya bercerai, kau tak takut ke tiba-tiba engkau mengalami masalah itu? Ya, orang itu isinya main kayu 3 terhadapnya, kau tak takut ke masalah itu berlaku padamu? Mintalah kepada Allah. Mengapa sombong sangat? Perniagaan kau besar sangat ke? Berapa banyak orang yang dalam mengetuai satu operasi, tiba-tiba perniagaannya jatuh dalam sekelip mata dan jatuh bankrupt, miskin. Mana boleh dalam hidup ni kita tidak memiliki niat dan hasrat dan juga untuk mendapat satu yang lebih baik, yang layak untuk berinya hanya Allah SWT sahaja. Nusiar nulisnya Hasan Muhammad Zaliha Yahiri. Ini kita cerita segelintir manusia lah, yang kehidupan dunia ini telah pun menyebabkan mata hatinya tertutup dan menjadi buta. Ya, kerana kompas yang tidak dibetulkan dalam hidup, tidak di repair masa ke semasa. Kita ni kalau bekerja dalam satu syarikat kan, ada banyak fire extinguisher dalam bangunan tu. Menjadi syarat oleh pihak bomba bahawa bahan-bahan itu mesti diselia. Kalau kita ada kereta tak bawa lebih daripada sebulan, kena dicek dulu fungsi ke, dia punya brake ke, dia punya minyak hitam ke, apa benda ke, kena cek lah. Ke manusia pun demikian juga. Dari masa ke semasa mesti ada muhasabah diri. Ya, dibetulkan kompas itu balik semula. Kalau berlaku kesilapan dalam apa yang kita lakukan, bagaimana kita nak baikinya balik semula? Tuan-tuan Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Mursyida Mas'ud, Jui Dayu, M. Suryana, Nurida Ali, Kucim, Alhamdulillah semua fakir Allah. Semua sahabat saya yang hadir di mana saja anda berada, terima kasih. Tuan-tuan, sebelum terlupa saya nak buat pengumuman bahawa saya ada memimpin program Jemaah Haji pada tahun ni. Ada tuan-tuan minat, tuan-tuan tak dapat giliran, boleh pergi bersama saya. Boleh hubungi Zahran Travel, Tariq Muhammad, Aswani Ahmad. Ya, bagi mereka yang menanti giliran tak tahu bila sampai, boleh pergi bersama saya. Saya ada pimpin grup. Ada 3 package yang kami nak tawarkan kepada tuan-tuan ni. Ada tuan-tuan minat, ada kemampuan, boleh menyertai bersama kami, insyaAllah. Ya, yang kedua, kami ada trip juga pada bulan Ramadan. Saya akan pimpin grup untuk Umrah Ramadan. Ada tuan-tuan ada niat, boleh melapor diri, boleh boleh mendaftar bersama kami dalam travel. InsyaAllah perjalanan bersama kita ada pengisian tafsir Quran, tafsir hadis dan sebagainya, syarah hadis sebagainya. Jadi bagi tuan-tuan, kelainan yang kami tawarkan sepanjang perjalanan ada pengisian, ada daurah, ada apa yang kami target untuk sampaikan. Dan bulan 10 tahun ni pun kami ada satu trip best ke Frankfurt Book Fair. Bagi mereka ahli buku, ahli kitab yang minat buku-buku, jom pergi. Ya, baru bersara, cikgu dan sebagainya. Kami ada trip pergi ke Frankfurt pada bulan 10 nanti. Dan trip ini kita jangkakan akan pergi ke Islamic Center di beberapa tempat di Poland dan sebagainya. Kita pun akan di-guide oleh seorang Muslim dari keturunan Jerman. Yang sebenarnya tahu tempat tersebut, itu merupakan negaranya.
Kelainan yang saya tawarkan, kita pergi periksa buku, kita pergi service center, kita pergi menikmati pemandangan-pemandangan indah di sana. Di awal musim sejuk lah tu, bulan 10. Climax dia bulan 12 kan. Bagi tuan yang berminat boleh menyertai kami. InsyaAllah trip kami ke Frankfurt Book Fair pada tahun ini bulan 10. Nur Iman Educare 6. Sukiyati Wijono 6. Boleh tengoklah testimoni ahli-ahli grup kami yang ikut pergi ke Uzbek, pergi ke Balkan, pergi ke Mesir, pergi ke Morocco, pergi ke Mekah, umrah, haji dan sebagainya. Mudah-mudahan bantu tuan-tuan untuk buat keputusan lah. Kami menawarkan satu kelainan dalam perjalanan, iaitu perjalanan bersifat keilmuan, pengisian, jalan-jalan subur iman, insyaAllah. Jalan-jalan tambah iman. Ahlan semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kami ada trip haji, kami ada trip umrah sampai ke Ramadan, bulan Syawal pun ada. Kami juga ada trip pergi ke Frankfurt Book Fair. Dan ada tuan-tuan ada nak melakukan badal haji pun kami boleh uruskan, insyaAllah. Daftar segera kerana bulan sebelum bulan puasa ni kita nak interview mereka yang layak. Takut nanti bulan puasa dah tak ada orang salih untuk buatkan haji badal buat keluarga kita yang telah wafat itu tadi. Jadi daftar segera bagi mereka yang minat. Ahlan wa sahlan. Jadi pernah digambarkan oleh Imam Hasan Basri bahawa oleh sebab kepandaiannya salah seorang daripada mereka itu mampu ambil emas dia ketuk je tahu ni berapa nilainya. Dalam bab keduniaan, kalau tanya dia apa benda pun dia tengok je tahu ni kereta jenis apa, tahun apa masalahnya, start engine je dia tahu ni masalahnya apa. Baguslah itu bab keduniaan. Tetapi dalam bab akhirat, ramai yang leka, lalai. Ibnu Aziz Shimalain, Jamaluddin Zain Abidin, Tuan Aminah, Azhar Zahurin, Farhana, Faqih Allah. Jadi dalam bab keduniaan mereka begitu expert, tapi dalam bab akhirat mereka tak tahu apa-apa. Inilah yang berlaku kepada orang yang kompas kehidupannya tidak betul ni tadi. Jadi orang yang lurus niatnya akan menjadikan kehidupan dunia ni sebagai penyerahan kepada Allah SWT di atas prinsip yang kita baca selalu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup aku mati aku semuanya kerana Allah. Dia berniaga, tapi dalam perniagaannya dia melepaskan banyak hak manusia, takut ia akan menjadi beban baginya di akhirat. Pernah jumpa tak orang macam ni? Dia berniaga, dulu awal perniagaan Ustaz tak gerti, maka kita ada syarikat bila 100% ni, ada orang nak beli 40%, dia nak bayar 40,000. Kita mana tahu Ustaz zaman tu, bagilah dia 40,000. Janji pada dia masukkan nama, tiba-tiba 40,000 tu tak dibayar. Dia kata nanti tunggu hujung tahun. Tunggu hujung tahun. Masuk tahun baru, dia kata Allah Akbar, orang tu tak bayar. Tunggu tengah tahun. Tunggu, ini bertahun-tahun. Akhirnya 10 tahun duduk pakai, ambil share orang tu secara haram. Tak ada bayar apa-apa pun. Sedangkan share ni kalau kita beli kena bayar direct. Tak boleh simpan-simpan. Dia ni benda bersifat riba kan. Hari ni berubah daripada semalam harganya. Tak bayar. Yang penting tak bayar. Lepas 10 tahun bekerja, adalah clash berlaku sikit. Maka dia menawarkan dia untuk keluar. Untuk join syarikat lain. Dan dia minta 40%. Yang sepatutnya dia bayar 10 tahun lalu pada nilai 40,000. Sekarang dia nak keluar. Pada selepas 10 tahun perniagaan dijalankan, dia buat due diligence. Nilai 40,000 tu telah meningkat mungkin jadi ratusan ribu. 40% tu dah jadi ratusan ribu. Maka dia senang je, dia offset gitu je. Dulu saya tutang awak 40,000 kan. Nilai saham sekarang dah berlaku 180,000 nilainya contohnya untuk 40% tu. So, saya awak tutang saya pula 140,000. 40,000 kena hutang saya dulu pada awak. Mana boleh macam tu tuan-tuan? Kita kalau beli share kita kena bayar. Mana boleh kita simpan nantilah minggu depan saya bayar. Minggu depan harganya dah lain. Dia macam emas, benda-benda larangan untuk kita tangguhkan pembayarannya. Begitu. Kalau kita tak ada duit tak apa. Tunggu sampai ada duit barulah dia beli pada harga yang dia offer itu. Gitu. Apa jadi ni? Lepas 10 tahun berniaga ada perselisihan, maka dia nak keluar. Sekarang dia minta 40% tu nak keluarkan nama dia. Nilai pasaran pada waktu itu adalah 180,000. Dulu saya tutang awak 40,000. Sekarang awak tutang saya 180,000. Tolak offset saja. 180 tolak 40 bagi saya 140,000. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya pun tak tahu apa pusat, saya buatlah. Bagi saya lah nak buat macam mana. Dah hak dia lah nak keluarkan nama dia. Nama dia yang kita carry pun payah juga. Macam-macam benda resolusi dan sebagainya terkait dengan dia nanti. Syarikat pun dah start nampak peluang-peluang yang datang. Memang niaga ni macam kisah Nabi Musa tadi lah. 5 tahun belum mahir lagi, 10 tahun mula kita nampak jalan. Lepas 10 tahun tu kalau kita istiqamah, InsyaAllah Allah beri peluang rezeki dan macam-macam. Ini yang kebanyakan manusia tidak mahu sabar. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian,
Begitulah kehidupan. Baru orang saleh ni dia ada kompas mencari keredaan Allah. Keredaan manusia itu nombor 2. Tapi hak manusia perlu dibereskan. Kerana aku berjalan di atas kompas yang Allah tetapkan, aku menguruskan semua ni, harta ni Allah beri kepada aku peluang menguruskannya, maka ada hak-hak tertentu yang orang minta, dia membuktikan hak ni aku bagi. Walaupun lebih mendalam lagi, mungkin itu hak aku, tapi aku takut benda ni akan terkait di akhirat dan memberi, dia akan tarnish reputasi aku di sisi Allah di akhirat nanti. Maka orang saleh cukup takut bila perkara itu melibatkan hak-hak manusia. Ya, Osmaizam Abdul Rahim. Fatin Alia, walaupun dari sudut kebendaannya ataupun perundangannya mungkin memihak kepada saya, tapi tak apalah. Dia minta dan dia kata dia punya, dia lebih tahulah perkara ni halal atau haram. Tuan-tuan, begini orang yang memiliki kompas akhirat ini, kehidupannya akan terpandu, terbimbing, dia selamat daripada ketakutan, kerana dia tahu semuanya ketetapan Allah. Aku dah buat yang terbaik, sudah, jangan pening kepala. Aku terangkan. Kalau ada apa-apa kesilapan, kena jelaskan. Orang beriman dia kena berani untuk bercakap, jangan bercakap di belakang. Maka kalaulah ucapan yang kita sebut dalam salat ini, salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin, sentiasa kita tegurkan dalam hidup. Macam kita kata kompas ni tersilap, betulkan balik semula. Kerana kompas ni kalau dia beralih 1 degree saja, kita nak pergi ke sini 1 degree saja, dia akan bawa kita ke mana kesesatan tu. Nampak tak? Maka penting dalam hidup ni supaya kita membetulkan kompas semasa ke semasa. Muhammad Abdul Wahab, Al-Masalam Fadilah Harun, yang mulia Syarifah Akmal, semua yang hadir pada waktu ni, faqih ilallah Al-Masalam ni. Baik, Abu Darda pernah berkata, orang yang tidak tahu nikmat Allah melainkan makan dan minum saja, berarti ilmunya sangat sedikit dan dia hidup dalam siksaan. Siapa yang tidak pernah merasa cukup dengan dunia, maka dia tidak ada dunia baginya. Sentiasa rasa tak cukup. Kita kena letak satu lain lah, pencapaian, target kita dalam hidup ni, apa yang kita cari. Saya nak cari kehidupan ini, saya bayar hutang rumah, saya habis bayar hutang kereta, lepas tu dah, saya tak mau hutang lagi, saya nak pakai kereta ni. Yalah, sampai matilah saya jaga baik kereta ni, kerana saya nak menikmati kehidupan. Ada duit simpanan sikit, rasa sekarang nak pergi umrah, ada duit, sudah. Itu kita punya target sebagai contoh dalam hidup. Saya tak mau pada usia 60 tahun saya masih lagi terbeban dengan berbagai aktiviti macam orang muda. Kena pergi makan situ, kena duduk, kena mamak tengah-tengah malam lagi untuk close business. Tak mau. Cukup. Saya punya perniagaan setakat ni, menjelang petang, pukul 6 petang saya tutup, ahlan wa sahlan 2 jalan, saya pergi masjid. Ada masa untuk anak ke, cucu ke, ada masa untuk malam, ada bangun tahajud ke, kalau tak banyak pun sikit sepanjang waktu, ada puasa sekali Isnin Khamis ataupun hari putih ke, saya punya masa seimbang. Semua orang beriman kena meletakkan kompas yang hidup seperti itu, jangan sampai menjadi hamba keduniaan sampai kepada usia senja. Gitu Hasan Basri berkata, bila perhatian seorang itu tertuju pada akhirat, maka Allah akan menjaga hajatnya dan mengayakan hatinya. Bila perhatiannya tertuju pada dunia, maka Allah akan banyakkan masalah. Macam-macam masalah berlaku dalam hidup ni. Ini tadi kisah tentang Sufyan bin Uyainah yang kita gambarkan awal-awal dalam kitab Tahzibul Kamal. Bahawasanya lelaki itu datang untuk mengadu masalahnya kerana kompas yang salah telah disetkan dalam mindahnya, mindsetnya. Tadi satu ketika dulu suami selalu kena tipu. Akhirnya dia dah tak mau melabur dan perniagaan dengan kawannya. Cikgu Rohaya. Macam banyak duit sangat Abang Nur Allah tu ya. Masya Allah. Barakallahu. Jadi kena letak satu target yang betul dalam hidup. Jangan kita meletakkan target yang salah sehingga mengakibatkan kehidupan kita menjadi ibarat kiamat di hujungnya. Yalah, ada orang kadang-kadang dia salah letak target kan. Saya dapat duit banyak sekian, maka saya nak bayar hutang-hutang, saya nak duduk dalam keadaan umur pada waktu ni pun dah tak kuat macam dulu, jantung pun tak kuat macam dulu, tak mau buat benda-benda orang muda buat kerana zaman dah berlalu, takut nanti stres akan kena hypertension dan mudahkan diri kita pada masalah, tengok kawan bedridden dan sebagainya, maka saya ambil pengajaran, saya tak mau terlibat dengan benda-benda sedemikian, cukup madai. Tiba-tiba datang orang rumah lah, Mat, lama tak jumpa Mat, boleh Mat? Tak rumah Mat ada benda. Kita pun ingatkan apa, nama besan ke apa datang rumah, rupanya nak offer pada kita satu pelaburan yang sangat menggiurkan. Tak banyak Mat, duit kau banyak ni masuk lah Mat. Kalau masuk sikit, kau tak nampak hasil, masuk 1 juta. Dah masuk 1 juta pula. Tadi niat betul lah. Tapi dengan kompas ni tak di monitor masa ke semasa, dah siap, banyak juga kalau masuk 1 juta ni, tiap-tiap bulan dapat 100,000, best juga. Masuk pula skim ni. Dia masuk 1 juta, bini ni masuk 1 juta, 2 juta. Yalah, yang ajak ni pula bukan seorang-seorang orang.
Masuk bulan pertama, kedua, ketiga, keempat dapat duit. Bulan kelima tiba-tiba kerajaan menyediakan MCO pula. Dah kawan tu telefon, perniagaan tak boleh buat begitu begini. Tak apa, terbaik pulang balik dulu. MCO dah berlalu 4 bulan. 4 tahun daripada hari ni. 5 tahun. Masuk tahun kelima dah. Tak dapat hasilnya. Tak nampak apa pun. Kalau hujan nak turun tu kita nampak langit menjadi gelap. Kilat sabung menyambung. Tahulah hujan nak turun. Tak nampak apa. Telefon ni ada. Nanti hujung tahun. Hujung tahun berapa tahun dah ni. Tuan-tuan, kesian tuan. Maka kena betul, kena firm pegang pada sesuatu. Kita punya niat, kita punya tu jaga betul. Aku dah tua pada usia ni, aku tak perlu apa dah. Anak-anak pun aku dah bereskan, rumah pun ada satu. Kereta pun mana-mana aku belikan, aku dah cakap jangan bergaduh. Kita mampu ayah belikan, kau pakailah. Kau tak nak besok kau jual, kau ada duit, kau beli yang baru. Ayah cukup keperluan setakat tu saja. Ayah pun pada usia macam ni nak, ayah tak mau susah nak. Nanti kalau ayah saya sakit, engkau juga yang susah nanti. Tuan-tuan, nampak tak? Kita kena draw line dalam hidup ni lah. Pencapaian macam yang kita buat tu, kemudian kita berhenti kat situ. Kita bukan orang kafir yang tak ada akhirat. Orang kafir ni dia kena rebut semua peluang, kena tak ada akhirat baginya. Kita ada akhirat, ada tanggungjawab, ada kerja. Kan kawan-kawan pada usia kita semua dah duduk kat masjid. Kan ada aktiviti sikit-sikit buat ziarah anak, jaga kesihatan, tanam-tanam sikit kan. Jadi jangan mudah terpengaruh dalam benda semikian lah. Tanya dulu, walaupun ialah banyak sangat kisah yang kita dengar kan. Kes-kes investment yang salah labur ni, orang menjanjikan macam-macam bulan bintang kepada kita. Ingat ni, apa saja pelaburan menjadikan pulangan, dengan pasti itu riba namanya. Baik. Bila capai target nak keluar dari bisnes, sebesar ramai dalam grup yang perlu bantuan kita untuk di-guide dan sebagainya. Yelah, kita guide, betul lah, guide itu sebagai pahala, bimbingan. Tapi kita sendiri kena sedar lah, kena bagi satu gambaran lah. Bahawa saya pada usia 60 tahun, saya akan retire, saya akan semi-retire, saya akan bekerja begini-begini. Saya punya keperluan dah cukup. Kalau saya nak bantu pun, saya akan bantu. Ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan. Tapi struggle tu tak adalah macam pada usia muda, begitu maksudnya. Dan semua kita lebih faham tentang kemampuan masing-masing. Azim Abdul Rahman Salah ni, Rashid Razak 6. Pelaburan emas, skim cepat kaya, betul apa saja perniagaan yang menjanjikan pulangan itu tidak betul. Tak ada perniagaan yang pasti keuntungannya. Tapi semua orang tertipu. Kadang orang tertipu ni bukan orang jalan-jalan, orang pelajaran, orang beragama, latar belakang macam-macam tertipu. Nur Faizah Ismail, alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Jadi balik kepada perkara ni tuan-tuan, konsep kejayaan bagi orang seperti ini bukan diukur kekayaan, tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam hidup kata Hasan Basri tadi, bila perhatian seorang tertuju pada Allah, maka Allah akan menjaga hajatnya, mengkayakan hatinya. Bila perhatian tertuju kepada dunia, maka Allah akan banyakkan masalahnya, kefakiran duduk depan matanya. Seperti dalam hadis, siapa mengkayati dunia hamahu, syatatallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa la ya'ti min dunya illa qaddara ma qaddara lahu. Siapa yang targetnya untuk dunia, maka Allah akan menjadikan dia hamba kepada dunia. Dunia itu akan lari daripadanya. Kesusahan akan berada di antara dua biji matanya. Siapa yang menjadikan targetnya akhirat, saya buat nak ajar orang ni kerana mudah-mudahan ada pahala untuk saya. Saya tak ada duit banyak, tapi saya nak mengajar mereka panduan untuk keluar daripada masalah-masalah hutang sebagainya. Maka niat itu akhirat. Kena dibetulkan yang saya sebut tadi. Baik. Konsep kejayaan bagi orang yang saleh ini bukan diukur pada kekayaan atau jawatan, ijazah dan juga banyaknya pengikut. Tetapi kejayaan hakiki bila seorang mampu menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya untuk dia melaksanakan hukum Allah. Itulah kejayaan yang sebenar. Nabi yang salam sabda bahawa tidak boleh kita merasa hasad, melainkan kepada manusia yang Allah berikan kepadanya harta, digunakan harta itu untuk kebaikan. Dan seorang diberikan Allah ilmu pengetahuan, ilmu itu menyebabkan dia memandu manusia, membimbing mereka ke arah ketaatan. Jadi Syarah Razak 6 masalah semua. Jadi memandang kepada masuknya kita ke tahun masih yang baru ni, mari kita renung sejenak dan buatlah beberapa soalan dalam hidup kita. Apakah niat dan visi dalam hidup kita yang sebenarnya? Apa niat kita? Nak kumpul harta. Dah cukup harta ke belum? Nak ada anak-anak. Anak-anak yang ada sekarang berkhidmat untuk kita menjadi anak yang salih-salihah atau belum? Kalau belum, macam mana caranya?
Amalan Islam kita, baca Quran kita seharian, dah sampai target ke belum? Sembahyang sunat kita yang 17 rakaat tu dapat buat ke belum? Ya. Jadi setiap orang punya jawapan yang beza-beza. Tulislah jawapan-jawapan kita ni di atas kertas, letak dari tempat-tempat yang penting dalam hidup kita supaya kita sentiasa dapat melihatnya. Ya, saya bacakan kisah Nabi Musa tadi, bahawa Nabi Musa ni adalah seorang manusia pilihan Allah, itu bukan Nabi Allah. Saya perjalanannya memang ditetapkan oleh Allah. Iman para Nabi ni sentiasa meningkat. Tapi kita orang beriman ni naik turun, naik turun, naik turun. Maka kena pastikan masa ke semasa kompas kita betul supaya iman itu meningkat. Jatuh dia naik cepat-cepat. Ya. Jadi inilah dia contoh tauladan sebab daripada kisah para salafus salih. Mudah-mudahan dapat kita buat berkaitan dengan hidup kita. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan pada waktu ni. Jangan lupa bagi tuan yang nak pergi haji, namanya belum naik, tak tahu bila dia akan pergi, boleh pergi bersama kami haji tanpa giliran. Kami ada 3 package nak tawarkan kepada tuan-tuan. Dan bagi tuan dimuliakan sekalian yang nak pergi umrah Ramadan pun, saya pimpin grup. Dan mereka yang minat untuk pergi Frankfurt Book Fair bersama kami pada bulan 10, boleh gerakkan di kita ke arah itulah, pendaftarannya, bayar depositnya, ya, supaya dapat ikut program kita. Dan kita pun ada pergi ke Jakarta Book Fair lagi tahun ni, ada pergi ke Bandung. Yang nak pergi trip dekat-dekat, masa singkat 4 hari 3 malam, boleh join kami dalam trip Jakarta Bandung, Jakarta Book Fair juga. Yang minat buku-buku kat Indonesia, ada banyak buku menarik lah untuk kita beli. Terjemahan bahasa Indonesia tu kita boleh faham lah, insyaAllah. Buku-buku besar semua kita telah terjemahkan, Alhamdulillah, syukur. Jadi setakat ni saya dulu yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Ya, insyaAllah travel bersama dengan Zahazan Travel yang ada pengisian, ada panduan, jalan-jalan tambah iman, insyaAllah. Ya, dengan pengetahuan, bukan setakat menikmati hiburan bersifat makanan dan pemandangan, tapi ada hiburan kerohanian, iaitu pengisian yang kita belajar, daurah kitab yang kita pelajari dari buku-buku terbitan Telaga Biru. Ya, dan bagi tuan-tuan yang mempunyai anak-anak, hujung tahun ni, tahun depan kita tentu ada target untuk anak-anak kita cemerlang kan. Cikgu-cikgu, pemilik sekolah, kami di Telaga Biru ada menawarkan satu projek online namanya ilmore.com. Ilmore, I-L-M-O-O-R-E, ilmore.com. With that name you get more. Ilmu ni bertujuan untuk mengumpulkan segala subjek yang anak-anak kita belajar kat sekolah, disampaikan dalam bentuk yang mudah faham. Ada latihan-latihannya, ada kursus-kursusnya, ada seminar-seminar mendekati peperiksaannya yang diadakan juga. Ada tuition live classesnya. Ya, secara atas talian, tuan-tuan boleh semak di ilmu.com. Yang belum masuk boleh subscribe kat situ. Mungkin cikgu-cikgu sekolah yang nak sediakan untuk anak-anak lah. Kadang-kadang kita buka sekolah kan, sekolah swasta ni antara cabaran paling besarnya kerana guru-guru sering bertukar ganti. Dia dapat tawaran, dia pergi. Kita sekolah tetap kena jalan macam biasa kan. Ibu bapa mengharapkan kita beri yang terbaik. Itu amanah mereka beri kepada kita, nak anak-anak mereka terbimbing. Maka kami sediakan platform ini. Mudah-mudahan kalau cikgu tak datang kelas, cikgu pengganti yang bukan mahir dalam subjek tersebut boleh buka, on kan dan belajar daripada record apa yang telah kami sampaikan. Semuanya mengikuti KSSR dan juga SSM. Ilmore, ILMOORE.com, ILMOORE, Ilmore. With Alim you get more. Mudah-mudahan anak-anak kita tak ketinggalan. Ada cikgu bersalin sebagai contohnya, mungkin pelajaran itu tak dapat diteruskan, maka kita ada projek ini online, kita rakam guru-guru pakar untuk sampaikan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dan sekolah swasta yang ada, sekolah tahfiz yang ada masalah guru boleh atasi dengan bantuan yang kami tawarkan ni. Subscribe Ilmu. Terima kasih Ummu Ahnaf. Ilmu.com. Ya, betul. Ya, ILMOORE. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua. Terima kasih Mak Nga, terima kasih Mak Faizal Mustafa, terima kasih Mak Muaz, terima kasih Fiz Kefi, terima kasih Mama Rashida, terima kasih Arifis, terima kasih Siti Aniza, terima kasih semua, terima kasih Lego Man, terima kasih Qasim Jan, terima kasih Hamidah Abdullah, terima kasih Noaini Din, terima kasih Muaz, tim, terima kasih Dr. Nayi Talib,
Terima kasih Mama Zida Suha, Mak Muaz, Janaria Osman, Salwa Siti, terima kasih. Zainul Ibrahim, terima kasih. Syamuddin Hashim, Rahimudin, terima kasih. Rasim Jan. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.